Tu tengok nangis tu. Okay, so hari ni kita bawa money in the bank. Kita nak tengok siapa berani lawan yang kita. Siapa menang dia dapat duit ni. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Baik, semua ada Kita dah selesaikan semua hari ni. Kita nak bagi duit raya, kita nak bagi bonus dan kita nak bagi reward untuk hari ni, okey? So, tengok cik, tada! Acah-acah banyak duit, padahal tak banyak pun. Okey, Azharul, 1, 2, 3, 4. Cukup tak? Cukup tak? Tak cukup, tak cukup. Cakap je lah. Mana boleh cukup? 5, 6. Cukup? Baik, sama. 3, 4, 5. Cukup tak? 6, 7. Nurin pun dapat 7. Kamu rasa kamu dapat apa? Menyesal tak? Fikir lah, fikir. Aku dah cakap, jangan degil. Aku bagi kau tak bagi? Fikir dah dapat apa? 100 kot? 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Serius lah cukup? 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 Berapa dah? 4. Gila dia. Kira ke ni? Betul ke? Ya, kira yang betul tadi bertiga. Cuba kira. Kira je. Apa saja? Tiga. Cukup tak? Banyak. Cukup? Aduh. Berapa? 1,800 saya bagi. Terima kasih bang. Sama. Okey tak? Apa lagi? Saya takkan sia-siakan usaha korang. Saya dah cakap. Korang yang tak nak hargai saya. Korang yang tak nak dengar cakap saya. Dia dah kerja dekat 2 tahun lebih. Korang kena faham lah. Korang tak boleh cakap apa Ika dapat lebih. Tu tengok nangis lah tu. Tak dapat apa-apa? Seribu. Cukup? Cukup? Semualah. Biar dia ambil sendiri. Semualah. Mana boleh? Go. Wah. 3, 4. Abang balik. Utang handphone tak bayar lagi? Naik lah. Berapa dah situ? Kantor lah. Nah. 7, 8. Cukup. Cukup lah. Lagi. Semua. Dah. Berapa? 2. Banyak ya? Dapat bayar aku kena pukul. Apa benda ni? Nangis. Tak nangis. Okey. Okey. Sama Yaya memang layak dapat. Cuma ada kedatangan dia tak datang, korang faham sebab apa? Sebab dia memang betul-betul tak sihat. Memang dia sakit. Akil. Performance dia tolong masak. Kalau tak ada dia, kita takkan dapat buat banyak kuih tiaw. Sebab apa? Sebab keuntungan kita daripada kuih tiaw. Atas sebab dia tolong saya beli barang. Banyak benda dia buat. Okey? Dia tolong saya beli barang, dia panggil customer. So macam-macam lah bagi saya, dia buat yang terbaik lah. Memang sangat terbaik. So saya bagi 1, 2, 3. Okey? Okey sama. Ada untuk bonus patutnya tak dapat, tapi disebabkan diorang setuju saya bagi, so saya bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak? Kenapa cukup pula? Tak tanya pula Azharul dapat apa? Mana ada dia dapat Nadah dapat 500. Kerja sama-sama masuk. Cukup? Dah. Sama. Baik. Mulai hari ni, maknanya mulai bulan 4 ni, KPI kita untuk tahunan akan start. Kita bukan ikut sebulan dah lepas ni. Saya nak setahun. Kita akan bagi KPI, siapa lambat, siapa yang tak tepati semua, tepati kriteria yang kita nak, kita tak akan bagi bonus dah. Oh, ni part time lah. Dah. Okay. Tak maaf saya minta maaf kalau ada kasar bahasa ke apa Maaf saya mati Kalau hati Okey. Nak ambil semua pula.
Alright. Okay, good. Ini dah ke? Ini memang takkan minta maaf. Kamu yang kena minta maaf saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Sama lah, saya pun minta maaf kalau sama sama saya. Sorry, tahun depan buat elok sikit kalau kerja lagi lah. InsyaAllah dapat lagi banyak. Tahun ni tak dapat banyak ni. Tahun depan dapat lebih daripada tahun ni sepatutnya. Faham? Ya, janji. Kunci Allah. Saya ada kunci banyak dah ni bang. Geram je aku dia ni. Dah. Okay, tak maaf sama saya. Tak maaf kalau terkasar bahasa apa Thank you. Tolong kau sampai hari ni Thank you. Itu kak. Nah, ya. Tak banyak. Dekat rumah lagi kan? Tak ada. Rumah ibu je. Dah, selesai.